Pernahkah anda terperangkap dalam satu kitaran yang tidak berkesudahan? Kitaran mencari sesuatu yang lebih. Mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari pencerahan. Anda membaca buku, menghadiri bengkel, mengamalkan meditasi, semuanya dengan satu matlamat untuk sampai ke satu destinasi spiritual di mana semuanya sempurna. Tetapi bagaimana jika saya katakan pencarian itu sendiri adalah dinding yang menghalang anda daripada apa yang anda cari? Bagaimana jika perjuangan untuk menjadi lebih baik, lebih sedar, lebih tercerahkan sebenarnya adalah perangkap yang paling halus yang memastikan anda sentiasa merasa kurang dan terpisah daripada matlamat anda? Perjalanan spiritual seperti yang kita kenali adalah satu cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Sebuah naratif tentang seorang individu yang tidak sempurna, yang perlu berusaha, berjuang dan mencapai satu keadaan yang lebih tinggi. Tetapi ini adalah satu kesilapan asas. Ia meletakkan pencerahan sebagai sesuatu di masa depan, sesuatu di luar diri anda. Ini mengukuhkan idea bahawa anda sekarang pada saat ini tidak mencukupi. Inilah ilusi terbesar anda tidak akan pernah tiba di destinasi itu kerana anda sudah pun berada di sana. Anda bukan orang yang sedang dalam perjalanan menuju kesedaran. Anda adalah kesedaran itu sendiri yang sedang bermimpi. Ia adalah seorang insan dalam satu perjalanan. Hentikan pencarian. Hentikan perjuangan. Kerana apa yang anda cari bukanlah sesuatu yang perlu dicapai. Ia adalah sesuatu yang perlu disedari. Mari kita ubah perspektif ini sepenuhnya. Anda bukan jasad yang memiliki kesedaran. Anda adalah kesedaran yang mengalami pengalaman melalui sebuah jasad. Cuba fahami ini secara mendalam. Satu-satunya perkara yang anda tahu dengan pasti 100% tanpa sebarang keraguan adalah anda wujud. Anda sedar, fikiran datang dan pergi. Emosi naik dan turun. Dunia di sekeliling anda sentiasa berubah. Tetapi kesedaran itu, kewujudan itu sentiasa ada. Ia adalah latar belakang yang senyap di mana semua pengalaman berlaku. Falsafah kuno Vedanta menyebutnya sebagai aku adalah. Ini bukan aku adalah seorang lelaki, atau aku adalah seorang wanita, atau aku adalah seorang yang berjaya. Ia hanyalah aku adalah. Kewujudan tulen. Jadi, jika anda adalah kesedaran itu sendiri, di manakah letaknya dunia luar? Realitinya, tidak ada dunia luar. Semua yang anda alami, setiap pemandangan, bunyi, rasa, bau, setiap orang yang anda temui, setiap bangunan yang anda lihat, semuanya muncul di dalam medan kesedaran anda. Anda tidak berada di dalam alam semesta berada di dalam anda. Ini adalah satu anjakan paradigma yang paling radikal. Anda berhenti melihat diri anda sebagai watak kecil yang tidak berdaya dalam sebuah filem yang besar. Sebaliknya, anda mula menyedari bahawa anda adalah skrin, projektor dan seluruh filem itu sendiri. Apabila anda benar-benar memahami ini, permainan akan berubah. Anda tidak lagi cuba memanipulasi dunia luar untuk mendapatkan apa yang anda mahu. Anda mula menyedari bahawa dunia yang anda alami adalah cerminan terus dari keadaan dalaman anda, dari apa yang anda pilih untuk sedari di dalam diri anda. Jadi, mengapa realiti kita sering terasa terhad dan berulang? Mengapa kita terus mengalami corak yang sama, masalah yang sama, kekurangan yang sama? Jawapannya terletak pada minda separa sedar dan identiti yang telah kita bina. Sejak kecil, kita telah diprogramkan. Kita diajar siapa kita, apa yang boleh kita capai, dan bagaimana dunia berfungsi. Semua pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat, terakam dalam minda separa sedar kita. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada kehidupan harian kita dikendalikan oleh program-program automatik ini. Kita fikir kita membuat pilihan secara sedar, tetapi sebenarnya
kita hanya mengulangi corak dari masa lalu. Identiti kita atau ego adalah koleksi kepercayaan, kenangan dan tabiat ini. Kita percaya kita adalah watak ini. Kita percaya kita adalah orang yang mempunyai sejarah tertentu, kelemahan tertentu dan had tertentu. Dan kerana kita percaya, kita terus bertindak, merasa dan berfikir dari identiti ini, yang secara tidak sedar mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Ini adalah penjara yang kita bina sendiri. Kita terperangkap dalam cerita tentang siapa kita dan cerita itu menjadi realiti kita. Untuk keluar dari penjara ini, anda mesti berhenti mengenal pasti diri anda dengan cerita itu. Anda mesti menyedari bahawa anda bukan pemikiran anda bukan emosi anda, dan anda bukan sejarah anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan semua itu. Apabila anda mula menarik balik perhatian anda dari watak itu dan meletakkannya pada kesedaran yang memerhati, anda mula mengambil kembali kuasa anda. Di sinilah sains kuantum memberikan kita analogi yang sangat kuat. Dalam fizik kuantum, sebelum sesuatu diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, satu lautan potensi yang tidak terhingga. Hanya apabila seorang pemerhati menumpukan perhatiannya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah, satu realiti yang khusus. Eksperimen celah kembar yang terkenal membuktikan perkara ini. Realiti anda berfungsi dengan cara yang sama. Terdapat medan kuantum, medan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga di mana setiap kemungkinan wujud serentak. Terdapat versi diri anda yang sihat, kaya, bahagia dan berjaya wujud sekarang sebagai satu potensi tenaga. Begitu juga dengan versi diri anda yang sebaliknya. Anda sebagai kesedaran adalah pemerhati yang sentiasa memilih dan merealisasikan satu potensi dari medan yang tidak terhingga ini. Bagaimana anda memilih? Melalui fokus perhatian dan keadaan dalaman anda atau frekuensi getaran anda. Selama ini anda telah melakukannya secara tidak sedar. Minda separa sedar anda yang dipenuhi dengan program-program lama tentang kekurangan dan ketakutan secara automatik memerhatikan dan memilih realiti yang sepadan. Itulah sebabnya hidup anda kelihatan seperti satu kitaran. Anda terus mencipta semula masa lalu anda. Penciptaan secara sedar bermula apabila anda dengan sengaja memilih potensi mana yang ingin anda perhatikan. Anda tidak perlu mencipta kesihatan atau kekayaan dari awal. Ia sudah wujud. Tugas anda adalah untuk menyelaraskan frekuensi anda dengannya. Anda melakukannya dengan merasakan perasaan yang akan anda rasai jika anda sudah memilikinya. Anda berhenti memberi perhatian kepada realiti 3D semasa yang memberitahu anda bahawa ia tidak ada, dan anda mula memberi perhatian kepada realiti potensi di dalam diri anda. Ini membawa kita kepada satu lagi ilusi besar, masa. Kita hidup seolah-olah masa adalah satu garisan lurus dari masa lalu ke masa depan. Kita sentiasa cuba untuk sampai ke satu titik di masa depan di mana kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Tetapi dalam realiti kuantum dan dalam realiti kesedaran, semua masa wujud serentak di sini dan sekarang. Masa lalu hanyalah ingatan yang anda aktifkan dalam kesedaran anda sekarang. Masa depan hanyalah potensi yang anda bayangkan dalam kesedaran anda sekarang. Satu-satunya perkara yang benar-benar wujud adalah saat ini. Apabila anda menetapkan matlamat dan berusaha untuk mencapainya di masa depan, anda secara tidak sedar menghantar isyarat kepada alam semesta bahawa anda tidak memilikinya sekarang. Anda mencipta lebih banyak keadaan menunggu dan berusaha. Anjakan yang sebenar berlaku apabila anda memahami bahawa keinginan anda bukanlah tanda kekurangan. Keinginan itu adalah isyarat dari diri anda yang lebih tinggi, dari medan kesedaran yang tidak terhingga. Ia memberitahu anda, hey, versi realiti di mana anda sihat ini tersedia untuk anda.
Versi di mana anda berkelimpahan ini tersedia untuk anda. Ia bukan sesuatu yang perlu anda cipta. Ia adalah sesuatu yang perlu anda pilih. Anda memilihnya dengan merasakannya sebagai kebenaran anda sekarang. Anda berhenti berkata, saya akan menjadi sihat suatu hari nanti. Dan anda mula mengisytiharkan dan merasakan saya adalah kesihatan. Anda menukar keadaan dalaman anda, frekuensi getaran anda untuk sepadan dengan realiti yang telah anda pilih. Apabila getaran dalaman anda, iaitu gabungan pemikiran dan perasaan anda, sepadan dengan getaran potensi dalam medan kuantum, satu proses resonans berlaku. Seperti menala radio ke stesen yang betul, realiti itu mesti muncul dalam pengalaman anda. Ia adalah hukum alam. Anda tidak menarik apa yang anda mahu, anda menarik apa yang anda sudah jadi. Jadi, bagaimana anda mengintegrasikan pemahaman ini dalam kehidupan seharian anda? Latihan utamanya adalah sangat mudah, tetapi tidak semestinya senang. Ia adalah untuk berhenti. Hentikan semua usaha untuk mencari, menjadi atau mencapai. Sebaliknya, alihkan perhatian anda kepada apa yang sudah ada di sini. Di sebalik semua kebisingan fikiran, di sebalik semua pergolakan emosi, terdapat satu kehadiran yang senyap dan tidak berubah. Kehadiran yang sedar. Latihan anda adalah untuk merasakannya sekerap yang mungkin sepanjang hari. Semasa anda memandu, rasakan kesedaran yang memerhatikan jalan. Semasa anda bekerja, rasakan kesedaran yang melihat skrin komputer. Semasa anda bercakap dengan seseorang, rasakan kesedaran yang mendengar kata-kata itu. Anda tidak perlu menghentikan fikiran anda. Anda hanya perlu mengalihkan identifikasi anda daripadanya. Anda bukan lagi orang yang terperangkap dalam drama fikiran. Anda adalah ruang kesedaran yang luas di mana drama itu berlaku. Apabila anda mula beroperasi dari ruang ini, anda beroperasi dari keutuhan, bukan dari kekurangan. Dari sini, menukar realiti anda menjadi satu proses yang mudah. Ia bukan tentang visualisasi paksa atau pengulangan afirmasi secara mekanikal. Ia adalah tentang memilih versi realiti yang anda inginkan dan menerimanya sebagai kebenaran anda sekarang. Tanyakan pada diri sendiri, siapakah saya jika saya sudah memiliki apa yang saya inginkan? Bagaimanakah saya akan berfikir? Bagaimanakah saya akan merasa? Bagaimanakah saya akan bertindak? Kemudian, mulalah menjelmakan keadaan itu sekarang tanpa memerlukan bukti dari dunia luar terlebih dahulu. Anda menjadi penyebab, bukan kesan. Saya ingin menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah. Apakah satu cerita tentang diri anda, satu hat yang anda pegang selama ini, yang anda bersedia untuk lepaskan pada hari ini? Dengan mengisytiharkannya, anda memulakan proses untuk membebaskan diri anda. Sudah tentu, perjalanan ini akan mempunyai cabarannya. Apabila anda mula beralih ke keadaan kesedaran yang baru ini, minda dan badan anda yang telah terbiasa dengan cara lama akan memberontak. Keraguan akan muncul. Ketakutan akan timbul. Corak emosi lama seperti rasa tidak layak atau bimbang akan cuba menarik anda kembali. Inilah saat yang paling kritikal. Adalah penting untuk memahami bahawa semua ini hanyalah program lama yang sedang dimainkan. Ia seperti gema dari masa lalu. Ia tidak mempunyai kuasa ke atas anda melainkan anda memberikannya perhatian dan mempercayainya. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan cuba menindasnya. Hanya perhatikannya dari ruang kesedaran yang senyap itu. Lihatlah ia sebagai awan yang berlalu di langit. Anda adalah langit, bukan awan. Ingat, anda yang lama, identiti yang berdasarkan kepada kekurangan, hanyalah satu tabiat pemikiran yang disokong oleh ketagihan emosi. Badan anda secara kimia ketagih kepada perasaan seperti bimbang atau marah. Apabila anda berhenti memberi makan ketagihan itu dengan pemikiran yang sepadan, badan anda akan menghantar isyarat kepada otak anda, mencipta pemikiran yang
akan menghasilkan perasaan itu semula. Inilah yang dipanggil sebagai penarikan diri. Tugas anda adalah untuk menyedari proses ini dan dengan penuh kasih sayang tidak mengendahkannya. Anda memilih untuk merasakan perasaan yang baru, perasaan keutuhan, kelimpahan dan kegembiraan, walaupun badan anda menjerit untuk dos kimia yang lama. Di sinilah sains epigenetik masuk. Dr. Bruce Lipton telah menunjukkan bahawa persepsi dan persekitaran kita, terutamanya persekitaran dalaman kita yang dicipta oleh emosi kita, mengawal ekspresi gen kita. Dengan mengubah keadaan dalaman anda, anda secara harfiah menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengubah biologi anda untuk sepadan dengan realiti baru anda. Anda menjadi jurutera genetik untuk masa depan anda sendiri. Sebagai kesimpulan, mari kita kembali kepada mesej teras. Hentikan pencarian. Hentikan perjuangan untuk menjadi seseorang yang tercerahkan pada suatu hari nanti. Anda sudah pun menjadi apa yang anda cari. Anda adalah kesedaran itu sendiri yang tidak terhingga dan abadi, sedang mengalami ilusi menjadi seorang insan yang terhad. Perjalanan ini bukanlah tentang menambah sesuatu kepada diri anda. Ia adalah tentang menanggalkan semua yang bukan diri anda, semua kepercayaan palsu, semua had yang anda letakkan pada diri sendiri. Anjakan yang perlu anda lakukan adalah anjakan dari berusaha kepada menyedari, dari menarik kepada memilih, dari berjuang kepada membenarkan. Semua kemungkinan, setiap versi realiti yang boleh anda bayangkan sudah wujud sebagai sebahagian daripada diri anda dalam medan kuantum. Anda tidak perlu menciptanya. Anda hanya perlu memilihnya dengan menyelaraskan keadaan dalaman anda, getaran anda dengannya. Amalan anda adalah mudah. Kenali kesedaran yang senyap di sebalik fikiran anda. Alihkan identiti anda dari watak dalam cerita kepada kesedaran yang sedang mengimpikan cerita itu. Dari tempat keutuhan ini, pilih realiti yang anda inginkan. Rasakannya dengan setiap sel dalam badan anda seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Terima ia sebagai kebenaran semasa anda. Dan kemudian, lepaskan. Percayalah bahawa alam semesta yang merupakan lanjutan daripada diri anda akan menyusun semula dirinya untuk mencerminkan kebenaran dalaman baru anda. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah pencipta realiti anda. Sedarlah kuasa ini. Gunakannya dengan bijak. Dan mulalah hidup bukan sebagai seorang insan yang mencari pencerahan, tetapi sebagai pencerahan itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang insan.